Abang kalau tengah cari motor untuk off-road kan, tengok video ni sampai habis. Ni dia, siapa yang tak tahu kan, motor ni dah masuk rally Dakar dah. Corvair 450 rally. Motor ni memang sesuai kalau abang nak buat off-road. Motor pun main siap dengan semua ciri-ciri off-road. Abang tak payah fikir dah nak tambah yang aftermarket. Termasuklah fuel tank capacity dia 30 liter. Nak isi dari depan ni pun boleh. Dua penutup tu dia link dekat tank juga. Okey, dekat depan ni Corvair bagi outside down fork. Fork ni pun boleh adjust tau. Dekat bahagian belakang pula pakai monoshock. Dengan enjin yang padu 450cc ni, abang nak buat jalan off-road, nak buat jalan biasa pun tak ada masalah. Cuma kalau nak naik jalan biasa tu, dia punya seat ni faham lah. Jangan risau juga sebab tayar pun Corvair bagi yang jenis multi-purpose. Braking system pun padu juga. Dua-dua main single disc brake, 2 piston caliper. Alang dah tunjuk motor ni, jom kita dengar bunyi dia sikit. Selain tu kalau abang nak buat off-road malam-malam pun tak ada masalah. Lampu semuanya fully LED. Siap ada high beam lagi. Meter dia apa bukan meter jarum, meter digital, memang clear. Anyway, kalau abang nak dapatkan Corvair 450 ni, tekan je button biru. Nanti kami roger semua detail. Nak tahu apa-apa pasal motor ni, komen je dekat bawah tau. Bagi yang belum follow, minta tolong follow dulu. Bye.